Masalah ketika takbiratul ihram, bolehkah kita takbiratul ihram tanpa suara, baca dalam hati je? Masalah ketika takbiratul ihram, bolehkah kita takbiratul ihram tanpa suara, baca dalam hati je? Kalau saya buat gitu boleh ke tidak? Jika saya meneruskan solat selepas melakukannya, maksudnya lepas takbiratul ihram dalam niat, dia tak baca pun takbiratul ihram tu, dia tak baca, dia angkat takbir macam tu je. Diam, tak ada suara. Sebab apa? Guna hati. Yang hati tu niat, bukan takbiratul ihram. Jangan salah. Takbiratul ihram tu yang lafaz Allahu Akbar tu kena lafaz. Kena lafaz. Jadi yang ini dia punya jawapan dia sah lah, tidak sah. Kan? Tak sah ya. Tak sah kalau kita takbiratul ihram tanpa suara. Okey, baik. Jadi kita perlu memastikan bacaan takbiratul ihram dapat didengari sendiri dengan kekuatan suara sederhana. Okey, bacaan takbiratul ihram tu kita kena lafazkan sekadar kita dengar sendiri balik. Pastikan kekuatan suara tu sederhana. Ikutlah kita punya suara itu sekadar boleh dengar sendiri. Macam mana nak pastikan? Okey, kalau kita solat sendiri, duduk dekat dalam rumah, kita seorang-seorang, diam, senyap, kita angkat takbir. Allahu Akbar. Berapa kekuatan volume dia? Kita sendiri yang tahu kekuatan volume kita berapa. Kalau katalah, saya pasang 5 je volume untuk takbiratul ihram. Maka kalau kita solat berjamaah, ada speaker bunyi kuat dan sebagainya, 5 volume dia 5 pun cukup. Tak semestinya kena bagi dengar betul-betul juga ya. Jangan macam tu. Kan nanti pergi masjid dia pasang volume 50, dia sebut Allahu Akbar macam dia seorang nak solat kan, orang lain pun nak solat juga. Jadi sebabkan itulah kita kena ni. Okey, baik.